Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok this item. Jadi kita memilih untuk mata pelajaran bagi 3 mata pelajaran ni lah. Pertama kita pilih sejarah. Okey. Pilih sejarah, matematik dan sains. Okey. Kenapa kita pilih ni? Sebab kita mudah sikit sebab dia ada objektif lah. Okey, tumpuan kita akan sejarah, matematik dan sains. Pilih satu. Kemudian kita akan lihat itu segi format pentasiran. Untuk aras kesukaran dia rendah, sedang dan tinggi. Kita tengok 532. Macam pelajar kita kuasai aras rendah, sedang dan tinggi. Dan untuk tujuan juga kita akan lihat bila kita dah lihat tentang pasal format pentasiran dan kita tengok IC item, kita tengok, kita lihat kedua-dua ni, kita lihat bagaimana soalan ini akur pada DSKP dan dia kepada format pentasiran. Jadi kita tengok, sebab kalau katakan soalan kita bina tak akur pada dua ni, maknanya kesahankan perceraian. Maknanya soalan yang dibuat maknanya tidak berdasar pada format pentasiran DSKP kan. Kemudian tak format pada maknanya tempat tak akur apa berlaku. Soalan yang dibuat tu nak nilai apa? Kan. So kalau dia akur, so kita akan tengok juga. Kedua kita akan tengok item. Okey, hari ni kita fokus tentang IC item. Kenapa IC item dan apa kita nak buat. So kita akan tengok pada IC item dan kita akan lihat penguasaan pelajar terhadap tahap dia tinggi, sederhana dan rendah. Jadi kita harap soalan-soalan yang dibina ini tadi dia ada tagging kan soalan. Jadi kalau kita tahu bahawa kalau dah ikut format pentasiran dia ada 532 kan. Jadi kalau contoh dia ada 100 soalan, jadi pecahan dia kena akur kepada format. Tapi dia depend lah. Kalau katakan sekolah sengaja nak buat latihan dia nak aras tinggi, itu pun lama buat tinggi sajalah. Kalau tak sedar, tapi kalau nak buat soalan untuk peperiksaan dia kena akur kepada aras kesukaran. Kalau dia tidak akur, apa berlaku? Contoh, saya buat soalan, katalah soalan kita ada 40 kan? 30 soalan aras tinggi. Lepas tu budak kita gagal. Lepas tu sukarlah kita nak mesam bawa budak tu gagal disebabkan oleh apa. Okey, jadi itu yang kita perlu buat. Kemudian lepas kita dapat item item nanti, kita akan lihat bagaimana tindakan pembetulan yang dilakukan. Jadi kita akan lihatlah guru. Tadi kita tengok soalan, murid dan juga pendekatan dari guru. Pendekatan ini berfokus kepada guru kan. Bila pendekatan ini dia ada beberapa perkara lah cikgu yang kena buat. Satu dia akan pendekatan, lepas tu apa strategi yang dia nak gunakan, betul? Strategi dia yang digunakan.